Perbicaraan saman sivil berkaitan One Malaysia Development Berhad (1MDB) terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bermula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada hari ini. Dalam saman itu, 1MDB bersama beberapa entiti berkaitan menuntut ganti rugi sebanyak $5.64 bilion daripada Najib atas dakwaan kerugian melibatkan dana syarikat pelaburan berkenaan. Tindakan sivil itu adalah berasingan daripada kes jenayah 1MDB yang sebelum ini melibatkan Najib. Beliau bagaimanapun sebelum ini menafikan melakukan sebarang kesalahan berkaitan isu tersebut. Kes ini dijangka menjadi satu lagi perkembangan penting dalam usaha 1MDB mendapatkan semula kerugian yang didakwa berlaku, dengan mahkamah akan meneliti hujah daripada kedua-dua pihak sebelum keputusan dibuat. Masih mencari sofa yang betul-betul ikut style korang? Di Fela Design, anda boleh customize sofa anda sendiri daripada desain, warna hingga ke pilihan fabrik. Dengan pengalaman lebih 40 tahun dalam industri perabot, kami juga menawarkan koleksi farmhouse seperti modern farmhouse, rustic farmhouse dan juga classic cottage yang tengah trending sekarang. Dan khas yang untuk nampak video ni, beli mana-mana sofa dan dapatkan free throw cushion. Jom datang ke cawangan Fela Design yang berhampiran dengan rumah anda dan cipta sofa impian anda hari ini tertaluk terma dan syarat.